selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hari ni Encik Ira kita masih dekat posisi yang sama dengan semalam. Posisi yang sama. Itu geng-geng ni pun geng-geng AMP Garage posisi yang sama juga, tengah memasang seat. daripada semalam tak settle pasang seat lagi. Jadi motor ni dia minta 22 HP tapi terlebih sudah. Jadi kita nak reset ECU dia. Jadi kita nak reset ECU dia. Jangan. Punca angin tayar Ya, angin tayar. Angin di kepala aku. Jadi ni NMAX ni spek apa ni? Spectacle. Lain bunyi ke? 63. 63? 63 jack berapa? Dia ada jack 1.5. 1.5 upstroke 3 lah. 3. Untuk ni kita buat touch up balik je. Sebelum ni dia buat orang lain lah, dia lah dekat orang lain. Ni kira cuci lah, cuci dekat ni. Kasih ambil tarik orang je. So tapi tak ada perubahan lah. ECU tune boss. Yes. So jarang-jarang kita nampak NMAX pakai tune boss. Selalu Apitec, Apitec Uma, itu yang selalu. Tapi kali ni kita bagi tune bosku. Exhaust yang digunakan adalah exhaust ROB1. Bunyi dia bassy sikit. Jadi kita nak tengok macam mana keadaan, adakah ia perform dengan baik ataupun tidak. Nanti kita tunggu. Right, stay tuned.
Okay, kita dah selesai, tapi ada masalah teknikal sikit. Kita tak sempat nak ambil graf sebenarnya. Bukan tak sempat, ambil. Cuma ya tengoklah. Saya tengoklah. Kira tak jadi lah. Skru tercabut. Skru kan mesti tercabut. Jadi dia ada, last tadi kita tengok ada peningkatan sikit. Cuma ada masalah. Jadi kalau saya tengok lah. Saya tunjuk power lah. Sebab kita dah dapat apa yang kita impikan, tapi cuma ada masalah sikit. So hati pun tak nak senang. So tak nak tunjuk power pun. Kalau korang nak tahu power, korang datang sini je. Kira ada macam lah kan. Ada macam sikit lah sebab ada problem sikit. Ini kecil ni hal. Ni cili kuku saja punya hal. Dah, boleh tarik. Jadi cuba keluar dulu, nanti kita sambung. Okay, stay tune. Ya, sedap dia. Okay, alhamdulillah selesai sudah tugas kita pada hari ini. So hari ini dan semalam jadi sebiji motor berjaya, sebiji tidak berjaya. So well, apa-apa pun untuk spek 57 daripada AMP Garage memang per tadi. Kita pun tak expect keluar 24 horsepower untuk head standard porting dengan exhaust rumah bisu tu. Kita pump tadi keluar 22 ke 21 je tadi. Sekali tengok rupanya angin tayar kurang. Jadi kita pump balik angin tayar dia, macam nak terus keluar 24 HP padu. And then untuk motor X-Max pula, NMAX. Untuk motor NMAX tu pula dia agak kecewa sikit. Ada problem, tapi tak menjadi masalah. Dia akan repeat semula. Tapi ada peningkatan, nampak ada peningkatan. Cuma ada sedikit masalah teknikal, jadi kita tak boleh nak teruskan. Apa pun mantap. Orang pun memang mantap. Jadi kalau anda ada sebarang pertanyaan tentang dyno tuning ke apa bagai semua, bolehlah contact di Fidana Lab, nombor dekat sebelah situ. Call office hours 9.30 pagi hingga 6.30 petang, Isnin hingga Sabtu kecuali cuti umum. Nombor tu adalah nombor office, bukan nombor personal saya. Kalau nak PM ke Facebook di Fidana Lab, ada kat situ. Jangan cari saya kat sana sebab bukan Facebook personal saya. YouTube channel di Fidana Lab pun kat situ juga. Search je, insyaAllah ada video yang baik-baik dan menarik-menarik juga kat dalam tu. Jangan lupa tekan button subscribe. Jadi kalau anda ada rasa nak mencuba, nak hantar motor servis ke, repair ke, nak modify ke kan, bolehlah contact AMP Garage. Nombor ada kat situ. Call je mereka. InsyaAllah mereka akan berikan servis dan layanan yang terbaik kepada anda juga. Okay. So kedai dia dekat Keramat. AU berapa? AU 4 So terima kasih kerana support channel ni. InsyaAllah panjang umur rezeki. Kita berjumpa lagi di lain hari, di lain video. InsyaAllah juga lain konten. Jadi kepada sesiapa yang menonton, jika saya ada terkasar bahasa ke ataupun tersalah tingkah laku dalam mana-mana video saya termasuk video ni, saya mohon maaf banyak-banyak. Jadi kepada yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang. Tekan button loceng untuk updated videos. Right. So jaga kesihatan, amalkan gaya hidup sihat, jaga pemakanan, jaga, yang paling penting jaga SOP. Kang kena saman tak pasal. So stay healthy, stay strong Malaysia. Right? Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.